atas ni. Okey. Doktor bahagian mana? Doktor apa? Doktor apa? Operation apa? Okey, ni doktor bedah. Ni doktor apa? Wow. Doktor jantung. Doktor jantung. Ada kali. Kau tengok dia punya baju. Doktor tidur kan? Ustaz tidur kan? Doktor tidur. Nurse. Oh, dia ada baju macam ni. Saya boleh kan? Okey. Pembantu doktor. Doktor psikologi. Doktor psikologi. Ustaz cakap tu doktor psikologi. Awak tengok dia je awak dah ngantuk kan? Dia dah psycho awak tau. Okey, doktor jantung kan? Okey, kalau doktor jantung, macam mana nak tahu orang tu hidup ke mati? Okey, dia kena rasa dia punya tangan tu apa? Ada lagi ke tak? Ini lagi lah. Tapi kalau kat sini ada bunyi kan? Tapi kat jantung nanti macam mana? Okey, dia nak bawa dia ke hospital. Hospital mana? Hospital Kuala Lumpur. Nampak? Dia tak kerja lagi tau. Siapa mak ayah dia kerja hospital Kuala Lumpur, tolong ambil ni sebagai duta So nanti dia masuk TV, dia angkat bagi tahu lah pergi hospital Kuala Lumpur. Ada ke yang mak dia kerja hospital Kuala Lumpur? Saya pipi. Oh, hospital Kuala Lumpur. Nanti dia tolong. Press 10 tahun lagi lah tapi. Okey? Terima kasih doktor jantung. Doktor bedah. Okey. Kasih mana? Okey, doktor bedah. Saya punya jari letak. Apa yang kena bedah? Otak ke jari? Okey, jari mana? Kurangnya tangan. Saya tak cakap kurangnya tangan kan? Okey, kalau saya nak pilih jari saya, jari yang hujung yang letak, tapi saya nak potong jari yang manis, boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab apa tak boleh potong jari yang manis? Jawapan Nadira sebab nanti jadi masam. Jawapan doktor. Okey, lepas ni Dira jadi doktor. Terima kasih doktor bedah. Okey lah, kalau jari awak. Kalau jari kaki, jari kaki ujung tu sakit, kenapa tak boleh potong jari manis? Tak boleh lah kan? Tak boleh lah kan? Kenapa tak boleh jari manis? Sebab manis tu ada pada kamu. Okey, doktor psikologi. Sekejap, saya nak tanya. Saya bila tadi doktor psikologi. Psikologi apa? Alamak. Psikologi apa? Itulah, dia tak tahu. Memang tak tahu. Okey, saya tak tahu.